Sarapan pagi merupakan hidangan utama yang perlu diambil bagi memulakan aktiviti seharian kita. Baru-baru ini, Unit Kesihatan SK Setia Alam telah pun melancarkan program membudayakan amalan pemakanan sihat iaitu sarapan pagi bernutrisi bersama pelantar. Jom bersama saya mengimbas aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Melakonkan watak komik ni. Ini raksasa. Raksasa ni raksasa jahat. Saya raksasa makanan ringan telah menaklukkan kota Yung. Mulai sekarang tiada lagi sarapan pagi yang berisi untuk semua. Tambah buat sarapan pagi. Saya buat tu. Budak kecil je. Belum habis lagi. Next one.
Jadi kuat, jadi sihat, jadilah Adiwira Planta. Saya yakin bahawa program Sarapan Pagi Planta ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita jadikan sarapan pagi sebagai salah satu amalan gaya hidup sihat. Sekian dulu dari saya, Sofiat Ajar binti Muhammad Izzuan dari Andromeda Channel melaporkan untuk TVPSS SK Siti Alam. Cak nak hebat, SKS hebat. Jumpa lagi.